pun tuan-tuan, ada orang tak percaya pada sunnah Nabi. Luar negara tu Ustaz. Apa luar negara? Negara kita lah. Kan? Dia tak percaya ke hadis Nabi. Bahkan mengucap tu asyhadu an la ilaha illallah, sampai tahap tu je. Dia tak nak sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni tak ada. Tak ada. Ada asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak terima sebenarnya. Hadis Nabi dia tolak terus. Kat Malaysia kita dipanggil golongan anti hadis. Tak usah cerita lah Bukhari, orang Muslim. Memang dia tak terima punya. Dan dia siap karang satu buku tentang kebatilan hadis. Orang tanya dia pasal hadis Nabi, kenapa tak terima hadis itu tipu? Kat YouTube ni Ustaz tak sebut nama, dan tanya yang muda-muda dia tahu. Dia kata hadis itu tipu. Dunia ni. Habis itu kita kata macam mana? Kemudian yakin dan ketua-ketua persatuan agama termasuk Maulana Fakhrul Razi, Syekhul Hadis itu pergi jumpa dia dengan orang yang yakin ada pegawai agama daripada Kementerian Dalam Negeri. Dia jumpa kan, tanya itu tanya ini. Dia rakam masuk YouTube, kita tengok. Dia bercakap tu macam bijak lah tu, tapi sebenarnya jahil. Pasal dia belajar agama bukan dalam kerangka agama. Dia belajar agama kerangka bukan agama. Maka dia faham agama dan konsep yang salah. Lepas tu kita belajar agama ni betul-betul jalan dia. Kan? Nabi dekat-dekat nak wafat tuan-tuan, Nabi ambil satu kayu. Dia duduk dengan sahabat dan juga Ibnu Mas'ud. Hadis ini masyhur, Imam Suyuti sebut dalam buku dia Sunnah. Nabi garis satu garisan. Riwayat Imam Tirmizi. Ibnu Mas'ud kata khattan Nabi khattan. Nabi garis satu garisan. Contoh yang Nabi buat nak bagi kita faham agama ni bentuknya macam mana. Nabi garis satu garisan. Kemudian Nabi kata hadza sabilullah. Ni jalan Allah. Nabi garis. Nabi kata ni jalan Allah. Garisan ni jalan Allah. Kemudian Nabi buat lagi beberapa garisan lentang pukang daripada satu garisan itu. Di garis satu Nabi buat garis itu. Satu je straight, yang lain semua bengkok. Dan Nabi waqafan Nabi khututan. Ibnu Mas'ud kata Nabi garis lagi beberapa garisan yang banyak melintasi garisan tadi. Kemudian Nabi kata wa hadhihi hiya subul. Ini pula jalan-jalan yang bukan jalan Allah. Cerita dia tuan-tuan, dalam nak cari agama ni dia banyak jalan. Bukan pasal dunia, ini pasal benda yang bersambung dengan agama. Satu jalan dia pergi dengan Allah Ta'ala. Jalan lain Nabi kata ini jalan-jalan yang bukan jalan Allah. Macam tadi dia sangka tu jalan Allah pasal dia belajar sendiri. Dia memang mengkaji. Dia orang ni otak dia bijak. Dia kaji. Tapi dia kaji, dia cari kelemahan hadis Nabi. Dia nak bantai. Berlaku bukan saja kat Malaysia,